Tapi bila tok guru jadi politik, terlibat dengan politik, sebut hak ni boleh tak boleh, amulalah pegawai kajian tak kerja. Inilah beza bila kita balik semula. Islam ni sebagaimana hak Nabi Muhammad. Halal haram, sunat makruh, ini kerja Tuhan, bukan kerja pahkok, kerja parti, dah kerja Tuhan. Cuma jam hari tu Tok Imam sebut, Tok Imam tua gigi cabut kacau tembok. Tak ada siapa dia peduli. Alhamdulillah, mana-mana orang mengaji agama tidak libat dengan politik, tak sepenuh pengajian dia. Dia tidak tahu bagaimana susah payah nak laksanakan hukum, nak laksanakan syariat, nak laksanakan nasihat, nak laksanakan doa. Nabi Muhammad SAW bawa Quran dalam masa 23 tahun. Apa nama kerja 23 tahun? Bapa tak turun Quran sebuah begitu. Tunggu 23 tahun kerja. Inilah tanda Islam memahami hati puak manusia. Kerana Islam mari langit, orang pun mari langit juga. Tuhan buat. Tuhan buat. Tuhan buat manusia, Tuhan tu juga buat Islam. Para hadis semua dalam buku-buku psikologi dia sebut, kalau awak pakai motorkar Proton, bila rusak nak panggil engineer Mercedes ke, nak panggil engineer Toyota ke, nak panggil engineer Proton. Kereta Proton, panggil Proton, panggil untuk bawa Proton, bawa motor. Tapi kereta pakai tu Proton, panggil engineer Mercedes ke Toyota. Tak betul, tak kena. Pula satu kali rusak kereta. Dia buat orang ni Tuhan. Dia buat Quran pun Tuhan. Pas bila rusak manusia nak pakai Quran kan, nak pakai undang-undang manusia buat. Tak sabar sudah. Kita tukar enjin. Bila manusia rusak, tak boleh panggil enjin lain daripada engineer yang buat manusia. Dia buat manusia Allah. Bukan apa kita lebih lagi bukan Inggeris. Ini masalah yang berlaku kita di Kelantan semakin sehari semakin diterima oleh masyarakat. Dalam timbul masalah kajian baru, soalan-soalan timbul. Ada DAP, ada parti lain. Belah mana untuk DAP? Para hadis semua saat ini sebut banyak. Hamba bawa malam ni harakah keluar ini. Tuan-tuan semua kena beli ni. Jangan ambil saja. Dan kalau beli banyak bagi kap. Muka N30. Guan In yang amat berhormat Ketua Menteri Pelakon Lim Guan In harap Islam terus rapatkan silaturahim. Guan In sebut harapnya Islam terus